يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya sekarang salah seorang peserta program khas Ramadan Talaqi dan Tadarus 30 juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhimar ini. Mungkin boleh kenalkan diri dan dari mana? Assalamualaikum. Saya Karimah binti Mak Yusof daripada Putrajaya. Masya Allah. Ya. Jadi Puan, adakah ini kali pertama Puan sertai program khas Ramadan ini? Ya, kali pertama. Subhanallah, dari mana Puan tahu program ini? Daripada sahabat saya, Miza, dia yang WhatsApp, dia kata, awak nak join tak ni kan? Ada program tadarus. Jadi saya kata, boleh sebab masa banyak masa kan waktu bulan puasa ni, jadi anak pun dah pergi sekolah. Jadi memang ada masalah sampai sebelum dia balik sekolah. Subhanallah, tu kawan sampai syurga tu, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Insya-Allah. Ya. Jadi Puan, ni tahun pertama Ramadan Puan diisi dengan tadabbur, dengan tadarus. Jadi semestinya Ramadan kali ni berbeza dengan Ramadan-Ramadan sebelum ni. Mungkin Puan boleh kongsi sikit pengalaman Puan, insya-Allah. Saya pertama kali saya nak terima kasih dekat suami saya sebab bagi keizinan untuk join program tadarus ni. Jadi saya harap saya akan dapat betulkan niat untuk datang tadarus ni, nak memperbaiki bacaan dan tadabbur Al-Quran juga. Yang tu je lah. Masya-Allah. Puan rasa program ni istimewa tak? Ya. Sangat, sebab daripada suara Syekh, model bacaan dia, ya Allah, Masya Allah, sedap sangat kan, dengan memang terasa sampai ke hati lah ayat dia tu kan, ya Allah. Masya Allah. Pada pendapat Puan, adakah program seperti ini memberi kesan dalam hati Puan, dalam kehidupan Puan? Mungkin Puan boleh kongsi sikit, insya-Allah. Ya, banyak. Saya rasa walaupun ni baru hari keempat kan, tapi banyak dah perubahan dalam diri saya. Jadi macam memperbaiki diri saya jugalah kan. Dan saya akan sampaikan apa-apa ilmu yang Syekh bagi tu untuk suami, untuk anak-anak dan sahabat-sahabat saya juga. Masya-Allah. Moga Allah terus merezekikan kita semua ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Ya. Jadi Puan, banyak tausiah Syekh kan, kata-kata pesanan Syekh. Mungkin Puan boleh kongsi satu je yang sangat terkesan, yang memang Puan akan kongsi dengan suami, anak-anak dan sahabat-sahabat kita dekat luar sana, insya-Allah. Ya, salah satu yang saya ingat, jangan takut untuk jadi baik atau soleh. Yang tu je. Jadi kita jangan rasa macam kita nak jangan takutlah untuk menunjuk ke apa, tapi kita kena buat satu langkah yang awal untuk kita terlibat dalam program-program agama. Jadi mungkin ini salah satu cara untuk kita perbaiki diri kita untuk menjadi Muslim yang lebih baik lah. InsyaAllah, Masya Allah. Itu dia, ringkas tapi sangat mendalam maknanya, Masya Allah. Jadi Puan, mungkin Puan boleh kongsi sikit harapan Puan, insya-Allah. Jadi harapan saya terutama untuk join program ni ialah saya dapat memperbaiki bacaan, tajwid dalam mendalami kalam-kalam Allah ni, dan seterusnya saya dapat mengamalkan apa yang saya belajar lah. Masya Allah, subhanallah. Ya. Jadi insya-Allah, moga-moga Allah terus kurniakan kita semua. Allah pilih kita untuk menjadi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, insya-Allah. Akhir kalam daripada hati Puan, mungkin ada yang ingin diluahkan, dikongsikan bersama sahabat-sahabat kita di luar sana yang mungkin belum lagi merasai kemanisan program ni. Sedikit kata-kata daripada Puan, insya-Allah. Saya rasa siapa yang berpeluang untuk mengikuti program di Nashrul Al-Quran ni, terutamanya pada bulan Ramadan ni, jadi ambil peluang ni untuk ikuti program ni kan. Cari masa. Jadi jangan rasa kita akan rugi untuk join program ni. Sebelum kita tamat, Puan first time bila Puan tengok poster tu 4 jam, bila Puan tengok masa, setiap orang ni dia ada kekangan sendiri, ada cabaran sendiri. Puan sendiri mungkin boleh share pengalaman Puan, cabaran, dan macam mana itu bukan alasan. Puan bukan jadikan alasan untuk Puan tidak hadir, malah bersemangat lagi. Mungkin Puan boleh kongsi sikit. Macam saya suri rumah, alhamdulillah ada masa juga kan, masa lapang terutamanya pada waktu pagi kan. Tapi cabaran dia ialah lepas balik hantar anak, mestilah kita nak beli barang ke apa, nak pergi market ke apa kan. Jadi macam kita kena istiqamah lah kan, sebab ni sepanjang Ramadan, lebih kurang 30 hari walaupun dia mula awal lagi daripada sebelum Ramadan. Jadi kita kena susun jadual kita kan, supaya kita dapat ikut program ni, tadarus ni.
Masya Allah, subhanallah. Itu dia. Moga-moga keberkatan Quran, kita hadir kelas Quran, kita mulakan pagi kita dengan Quran, jadual kita lebih tersusun di hari-hari dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Moga Allah redha. Macam ada benda nak cakap tu? Tak ada. Itu je. Masya-Allah. Terima kasih banyak puan. Okay, Jazakillah khairan jazak. Moga Allah redha, moga Allah terima, insya-Allah. Terima kasih semua, insya-Allah. InsyaAllah kita akan bersama dengan peserta yang lain dalam program khas Ramadan Talaqi Tadarus 30 Juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.